Nah, topik talk show kita malam ini sangat menarik iaitu beli tanah cash dengan emas. Ramai orang menyimpan emas tetapi tak ramai yang tahu bahawa emas sebenarnya boleh menjadi kenderaan untuk capai impian besar seperti membeli tanah. Nah, boleh Tuan Bashir kongsikan sedikit bagaimana simpanan emas membantu Tuan mencapai matlamat membeli tanah secara tunai? Okey, terima kasih kepada Puan Fazhuda, moderator kita hari ini. Okey, dengar suara saya? Okey, okey, topik soalan ni agak mencabar sebenarnya. Bagaimana simpanan emas membantu capai matlamat membeli tanah secara tunai. Alhamdulillah tuan-puan, berdasarkan pengalaman saya pun bukanlah orang yang hebat sangat kan, tapi alhamdulillah kita bermentorkan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee, seorang penulis buku tuan-puan, Misi Bebas Hutang dan juga buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Buku beliau tuan-puan banyak mengubah cara pengurusan kewangan saya, cara pemikiran saya tentang emas kan. So daripada situ tuan-puan, pengalaman saya sebelum saya nak cerita tentang bagaimana kan, jadi saya nak cerita sikit, bukan nak menunjuk tapi sebagai sumber inspirasi kepada tuan-puan yang mendengar. Pengalaman saya tuan-puan, saya beli tanah daripada mak saya yang nilai dia hampir 40,000 tuan-puan. Okey, masa tu lah tahun 2017 kalau tak silap saya. Masa tu tuan-puan, saya tidak ada cash kat tangan. Yang ada dekat tangan saya masa tu adalah emas. Dan mak saya ni tanyalah kepada abang-abang saya, sebab saya yang bongsu, tanya abang-abang saya, semua tak mau beli kecuali saya lah. So, saya pun kebetulan saya ada emas. Kalau saya tak ada emas tuan-puan, saya tak boleh belilah tanah tu. So jadi apa yang saya bincang dengan mak saya, mak saya setuju half of 1/3 daripada nilai tanah tu saya bagi dalam bentuk emas, lagi 2/3 lagi bagi dalam bentuk wang tunai. Maksudnya saya kena jual emas saya dan selebihnya saya bagi dalam bentuk emas. Alhamdulillah tuan-puan, saya beli sebidang tanah yang saya pun tak ingat keluasan dia, yang nilai dia RM40,000, dan sekarang ni market value sekitar RM100,000 lebih lah tanah tersebut. Dan alhamdulillah tuan-puan, bila saya beli tanah tu, impian saya masa tu tuan-puan, saya nak bina rumah sewa atas tanah tu. Dan saya tak tahu nak bina macam mana, tapi saya tahu satu kaedah yang saya boleh bina atas tanah tu iaitu dengan simpanan emas. Sebab saya tak mau pinjam hutang, saya tak mau buat hutang. Kalau saya buat hutang, saya takut dengan hutang. So jadi saya tak berminat dengan hutang. Saya fikir bagaimana saya nak buat 4 buah rumah atas tanah tersebut dengan simpanan emas. So jadi tuan-puan, saya alhamdulillah hari ni impian tu dah tercapai. Tanah dah beli dengan nilai RM40,000 dan saya dah berjaya bina 4 buah rumah sewa atas tanah tersebut, dan saya dapat passive income daripada sewaan 4 buah rumah tu sebanyak RM2,000 sebulan. Alhamdulillah. Okay. Sebab apa saya boleh beli, sebab apa emas ini boleh bantu capai matlamat saya membeli tanah dan membina rumah tuan-puan? Dia ada 2 sebab tuan-puan yang saya rasa. Okay? Pertama tuan-puan, emas ni kita boleh kumpul sedikit demi sedikit. Dia tak macam tanah tuan-puan. Tanah ni tuan-puan, kalau tuan-puan tak ada duit, tuan-puan hanya boleh beli dengan pinjaman saja. Kalau tuan-puan ada duit, tuan-puan boleh beli dengan cash lah. Sama ada tuan-puan nak beli cash ataupun pinjaman, itu option. Tapi emas ni tuan-puan boleh simpan sedikit demi sedikit. Maksud dia hari ni tuan-puan simpan 100, ataupun hari ni tuan-puan simpan 1 gram. Bulan depan tuan-puan simpan 1 gram. Sudah ada 2 gram. So emas tuan-puan emas juga aset tuan-puan. Cuma emas ini aset yang tidak boleh menghasilkan income setiap bulan. So jadi bila tuan-puan dah ada emas yang banyak, salah satu dia ada 3 keadaan yang tuan-puan boleh jual emas. Salah satunya adalah tuan-puan alih simpanan emas tuan-puan tu kepada aset yang lebih bernilai, iaitu hartanah lah. So jadi tuan-puan, emas kita boleh kumpul sedikit demi sedikit, dan bila kita cukup amount emas ni, kita boleh tukarkan kepada aset yang lebih bernilai, iaitu rumah. Itu salah satu sebab bagaimana emas ni boleh membantu saya capai matlamat dalam simpanan saya. Okay? Yang kedua tuan-puan, yang kedua adalah emas ni, bila kita kumpul emas ni, dia lebih mudah berbanding kita kumpul duit ringgit. Dalam kata mudah tuan, kita boleh katakan emas ini sebagai ubat nafsu boros.
emas ini sebagai kalis nafsu boros. Maksud emas ni, kalau tuan-puan nak simpan duit ringgit dengan emas adalah yang paling mudah. Sebab apa? Sebab emas ni mampu kawal nafsu boros tuan-puan. Okey, saya nak bagi 5 poin kepada tuan-puan kenapa emas ini lebih mudah kita simpan berbanding dengan duit ringgit. Tuan-puan boleh catat 5 poin ni dan tuan-puan boleh kongsikan 5 poin ni dengan kawan-kawan tuan-puan. Okey, poin pertama, bila tuan-puan simpan emas, tuan-puan lebih fokus dalam simpanan. Saya bagi contoh, kalaulah gaji tuan-puan RM3,000. Okey, RM3,000, 300 tuan-puan simpan dalam ASB ataupun tabung haji, lagi 2,700 tuan-puan simpan dalam bank untuk digunakan. So jadi tuan-puan, kalau tuan-puan simpan dalam bentuk duit ringgit, kedua-duanya adalah duit ringgit. Jadi tuan-puan tak boleh fokus. Bila tuan-puan dah habis guna 2,700, tuan-puan akan terguna yang lagi 300. Sebab apa? Sebab kedua-duanya adalah duit. Tapi kalau tuan-puan simpan emas, 2,700 tuan-puan simpan dalam bank untuk digunakan, lagi 300 tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Maksudnya tuan-puan dah tak nampak dah 300 tu. Jadi tuan-puan lebih fokus. Bila tuan-puan lebih fokus, tuan-puan tahu, oh duit yang tuan-puan simpan dalam bentuk duit ringgit ni, tuan-puan boleh guna sampai habis. Duit yang tuan-puan simpan dalam bentuk emas ni, oh duit ni untuk disimpan. So jadi tuan-puan ada satu clear mindset, yang mana satu untuk disimpan, yang mana satu untuk dibelanjakan. Okay, itu poin pertama. Fokus. Tuan-puan boleh fokus. Yang kedua tuan-puan, bila tuan-puan simpan duit ni, bila tuan-puan simpan emas ni, tuan-puan akan rasa tidak berduit. Contohnya, kalau tuan-puan gaji RM3,000, kan? Sebelum ni tuan-puan simpan RM3,000, tuan-puan gaji RM3,000, 300 tuan-puan simpan dalam ASB contohnya. Jadi tuan-puan gunalah 2,700. Bila tuan-puan guna 2,700 tu, dalam pemikiran tuan-puan masih ada 300 dalam ASB dan tabung haji. Jadi tuan-puan akan terkata, tak apalah, kalau habis guna 2,700, saya masih ada lagi 300 dalam bank. Jadi tuan-puan akan fikir, oh tak apa, nanti saya akan guna lagi apa yang ada. So bermaksud tuan-puan akan terguna duit yang ada tu. Sebab apa? Sebab tuan-puan ada rasa berduit. Tapi kalaulah 300 itu, tuan-puan alihkan kepada bentuk emas. Hari ni kalau tuan-puan simpan 300, tuan-puan akan dapat 0.6 gram. Betul tak? So jadi 2,700 adalah duit untuk tuan-puan nak guna. Tapi lagi 300 tuan-puan dah tak nampak. 300 tu sudah jadi gram emas. Nampak tak? So, jadi tuan-puan akan rasa tak berduit. Sebelum ni tuan-puan belanja dengan RM3,000. Hari ni bila tuan-puan decide nak tukar kepada bentuk emas, tuan-puan akan rasa, oh aku dah tak ada duit. Aku hanya ada 2,700 untuk disimpan. Padahal emas tu juga duit lah. Tapi tuan-puan rasa tidak berduit. Tuan-puan, sebab tu saya sangat yakin, saya percaya dengan kata mentor saya. Apa yang mentor katakan, sebenarnya berduit tu penting. Berduit tu penting. Tapi rasa berduit ini yang sangat bahaya kepada kewangan kita. Sebab apa tuan-puan? Bila kita rasa berduit, kita akan rasa nak berbelanja. Kadang-kadang nafsu belanja ni akan trigger lebih tuan-puan. Nak beli tu, nak beli ini kan. Bertambah bahaya tuan-puan, kalau tuan-puan tidak berduit, tapi tuan-puan rasa berduit. Keadaan ni tuan-puan akan menyebabkan tuan-puan terjebak dalam kancah hutang. Sama ada tuan-puan buat personal loan, tuan-puan guna credit card kan. Tuan-puan tak ada duit tapi disebabkan tuan-puan ada personal loan, disebabkan tuan-puan ada credit card, tuan-puan akan guna untuk nak memenuhi rasa nafsu berduit tu tuan-puan. Tu yang kedua. Yang ketiga tuan-puan, bila tuan-puan simpan emas ni, tuan-puan akan rasa nak jual. Rasa sayang nak jual dia tuan-puan. Betul tak? Contohnya tuan-puan dah ada 10 gram. Sayangnya nak jual. Bila tuan-puan ada perasaan sayang nak jual emas tuan-puan untuk perkara yang bukan-bukan, tuan-puan akan hold emas tuan-puan tu lebih lama tuan-puan. Dan simpanan tuan-puan tu akan bertahan lebih lama. Dan tuan-puan hanya jual emas tuan-puan tu bila perlu je. Saya minta masa lagi seminit. Yang keempat tuan-puan, bila tuan-puan simpan emas ni, tuan-puan bukan setakat rasa sayang, tuan-puan rasa rugi nak jual. Yalah beli hari ni, tiba-tiba bulan depan nak jual. Tak jual tuan-puan Yalah rugi, macam mana nak jual? Tambah-tambah siapa yang beli bulan lepas? Bulan lepas beli 500, hari ni 480. Oh sayang, tak jual. Bila tuan-puan tak jual, sebenarnya tuan-puan tengah holding tuan-puan punya simpanan. Okay, yang terakhir tuan-puan, 5 adalah ketagih nak simpan. Bila tuan-puan simpan emas, tuan-puan akan rasa ketagih nak simpan. Bila tuan-puan rasa ketagih nak simpan, duit emas sebelum ni tuan-puan tak jual, tuan-puan tak guna lagi. Lepas tu rasa ketagih nak simpan lagi. Jadi simpanan tuan-puan kekal dan bertambah bulan demi bulan tuan-puan. Sebab tu tuan-puan, simpanan tuan-puan tu lebih mudah berjaya kalau tuan-puan simpan dalam bentuk emas
berbanding tumpuan simpan dalam bentuk RM2. Dan bila simpanan tumpuan tu mudah berjaya, mudahlah tumpuan nak alihkan simpanan yang tumpuan ada tu untuk beli hartanah secara tunai, buat rumah sewa secara tunai, beli tanah secara tunai. Sebab tumpuan ada capability untuk beli rumah, untuk beli tanah. Okay. So saya serahkan kepada Puan Moderator. Okay, semoga bermanfaat. Okay, terima kasih Tuan Bashir. Ilmu yang sungguh bermanfaat. Ada 5 5 tadi yang Tuan Bashir bagi tahu ya. Apa yang Tuan Bashir lakukan. Okay, betul ya. Emas ni kita boleh kumpul sikit-sikit dan ianya adalah aset. Aset yang sangat berguna untuk kita. Emas juga adalah duit ya.